Okey kawan-kawan, untuk perambut korang terpulang dekat korang nak pakai brand apa pun, leader brand apa, macam aku pilih Dupont 20 LB macam yang kita buat untuk game-game keli semua kita pakai Dupont. Kita tak pakai brand biasa geng Okey, ukuran untuk perambut ni korang agak-agak lah lebih kurang dalam setengah depa. Setengah depa panjang dia korang potong lah. Potong lebih kurang dalam setengah depa, tapi korang lebihkan sikit. Lepas tu korang bagi dua. Okey. Bagi dua, jangan dua-dua sama panjang macam ni. Jangan korang pendekkan sikit. Satu pendek, satu panjang macam tu. Tak kisahlah korang nak turunkan lagi pun boleh. Okey, dah siap ni. Apa yang kita kena buat? Kita tarik ke belakang dia. Nampak? Bila kita tarik, dia akan jadi terbelah dua macam ni lah. Dia jadi bagi dua kan. Kepit. Okey, nampak dia dah bagi dua macam ni. Korang gulung lah lebih kurang dalam 1, 2, 3. Masukkan ke dalam. Okey. Tarik. Kadang-kadang korang tak nampak video aku, Nas. Video kau tak apa nak nampak, tak apa nak terang. Jadi kita cubalah. Nak bagi korang jelas lagi kan untuk buat. Nampak? Tarik dua-dua tali ni. Tarik sebelah. Tarik sebelah. Okey, dah siap jadi macam ni. Ni bagi dua tadi ni kan. Bagi dua ni kita lipat. Nampak? Kita lipat. Okey, dah lipat. Kita pusing. Nampak pelan-pelan kita buat ni geng. Buatlah lebih kurang dalam 6 kali ke 7 kali ke pintai. Lepas tu yang bawah ni kita masukkan. Okey, ni cara buat perambut untuk buat perambut Y. Perambut Y double lah. Nampak? Sampai sini tarik. Okey, sampai kemeh. Okey, bila kata dah kemeh, hasil dia, ni hasil dia. Okey, ni hasil dia. Kita nak bukan apa, kita nak bagi dua supaya perambut kita ni tak mudah berlipat. Nampak? Dia kangkang. Cantik dia kangkang. Okey, perambut kita dah siap. Untuk pilihan mata kail, korang boleh pakai mata kail ni. Tak kisahlah geng, brand apa korang nak pakai. Janji dia tajam dengan halus. Okey, mata kail ni contoh saiz 22. Tapi untuk main patin ni lebih kurang lah 2 kilo 4 kilo punya ikan kita ambil lebih kurang dalam saiz 18 saiz 18. Ni. Jadi kita ambil 2 set. Kita ambil 2 biji. Ni dia geng. Brand tak kisah kau nak cari Seahawk ke Fire Eagle ke tak kisah. Saiz 18. Ni ngam-ngam cantik. Kalau roti kau nak kepam masuk dalam memang cun-cun. Okey, kita ikat satu mata kail macam biasa. Ikat macam biasa, satu pendek satu panjang tadi kan. Ni. Satu pendek satu panjang tadi. Kita ikat yang panjang dulu. Macam biasa geng, mata kail dekat bawah. Tali kita masuk ikut bawah. Kita pernah ajar korang ikat mata kail macam mana Okey. Tarik. Picit. Pastikan lebih kat sini, lebih kurang dalam ni 2 jari ni. Lebih baru ngam-ngam kau boleh ikat cun. Okey, kepit. Pusing. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kepit. Ini tolak bawah. Masuk dalam. Okey. Dah. Picit. Masukkan dalam balik lubang ni. Korang nak pakar kan ikat ni. Betul tak? Tarik. Nampak? Ikatan dia. Ikatan lock memang tak boleh keluar lagi. Mantuk ni. Potong bagi kemah. Okey, 2 mata kail. Jangan lupa sebelah lagi. Ni lagi sebelah. Sama juga ikatannya. Oi, kuatnya angin. Dia punya runtuh macam nak hujan hari runtuh macam nak hujan kawan-kawan. Kemungkinan tak sempat kita nak share dengan korang video mancing. Buat lilitan 5 kali. Tolak ke bawah. Masukkan ke dalam. Aku bukan pakar patin pun, tapi sekadar nak berkongsi dengan kawan-kawan kan. Mana dah tahu korang nak mancing kolam asyik kumpul je. Tarik. Okey. Potong kemas kan. Tarik. Bagi tegang. Okey kawan-kawan. Ini dia perambut keli 2 mata. Kiri kanan.
Nampak? Tu dia. Siap. Nanti kita ajar pula cara setting umpan dan juga masuk umpan. Okey, sebelum terlupa stopper kita dah siap buat. Pelampung hidup kita dah siap buat. Buka aja kili ni. Okey. Masukkan je. Dah siap dah kawan-kawan. Setup kita. Mudah-mudahan tak berbelit lah waktu korang baling. Nampak? Bila kita baling, pelampung ni dekat bawah. Bila dia jatuh dalam air ke, benda ni akan naik benda ni akan naik. Nampak? Jadi tegak lah kau punya berambut korang tegak. Korang nak main setting siakap pun boleh macam ni. Cun-cun je. Okey. Mesin kita pakai ni frog spin mesin katak geng. Kita pakai mesin katak frog spin FX 2000. Korang boleh tengok dekat Shopee pun ada lah ni. Nanti kita hantar link dengan korang. Korang tekan je untuk membeli. Saiz 2000. Tali kita pakai 25 LB. Ini brand aku tak ingat. Nanti aku ingatkan balik, aku share dekat korang. Root kita pakai Limax. Root Limax. Lebih kurang dalam 10-20. 10-20 LB. Ni 6 kaki 6. Dah siap dah setup kita. Dah siap dah setup kita. Okey. Daripada main line ke kili, batu, stopper semua siap. Dan juga mata kail. Tu dia. Ini pancing game keli kita masuk game kolam den. Ada kenangan-kenangan lah. Jom lancar geng. Kita buat umpan, kita try kejap.